Surah Al-Jathiyah, surah 45, ayat 19 berbunyi, sesungguhnya mereka tidak akan dapat menolak sedikit pun azab Allah daripada kamu. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Jathiyah 19. Huraian ayat 19 surah 45:1. Peringatan kepada Rasul dan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang-orang musyrik, zalim atau kufur tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Mereka tidak boleh menolak azab atau balasan Allah jika ia diturunkan. Kedua kumpulan orang zalim saling menyokong. Ayat ini menyebut bahawa golongan zalim saling membantu dan menyokong antara satu sama lain dalam melakukan kezaliman dan penentangan terhadap kebenaran. Namun, sokongan ini tidak mampu menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. 3. Allah mengetahui siapa yang bertakwa. Di akhir ayat, Allah menenangkan hati orang-orang beriman bahawa Dia Maha mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Allah akan membezakan antara yang hak dan batil serta membalas setiap amalan dengan adil. Pengajaran ayat, jangan takut atau bergantung kepada orang zalim kerana mereka tidak mampu melawan takdir dan balasan Allah. Golongan zalim mungkin tampak kuat kerana bersatu, namun kekuatan mereka adalah rapuh di sisi Allah. Allah sentiasa memelihara dan mengetahui hamba-hambanya yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Peliharalah aku daripada kezaliman orang-orang yang zalim. Jangan Engkau beri kuasa kepada mereka ke atasku. Dan kurniakanlah aku teman-teman daripada kalangan orang-orang yang soleh.